Salam dan selamat pagi semua. Maaf kerana aku lama tak upload video. Aku agak sibuk serta tengah masa untuk ride. InsyaAllah lepas ni aku akan semula upload video aku lah. InsyaAllah kalau diizinkan Tuhan. Pagi ni aku nak ronda sekitar tempat kerja aku lah. Alhamdulillah pagi-pagi ni cuaca cerah. Ronda lah sekitar KLCC. Kita tengok macam mana keadaan sana pagi-pagi. Selalunya time aku pergi kerja tu malam tu yang sibuk lah. Macam biasa aku jenis bawa santai je. Aku suka rakam suasana sekitar perjalanan aku. Video ni pun ini aku buat untuk jadi kenangan aku bila aku dah mereput nanti kan. Tak tahu buat apa lah. Nanti aku akan tengok balik aku video aku. Itu lah. Niat aku macam tu lah. Ya. So kita layan dulu lah sekitar jalan Kuala Lumpur ni. Bismillah. Nampak ah, aku punya santai bawa tu. Motor kapcai pun boleh potong. Aku saja je try aku punya mic ni. Beli dah lama, pakai tak. Baru hari ni aku nak rasmi kan. Aku tak tahulah clear ke tak ataupun macam mana. Saja je lah, cuba-cuba benda baru. Ni kita lalu dekat sekarang ni Antua. Sekarang menuju ke Bukit Bintang lah. Lama dah aku tak lalu belah-belah sini. KL ni kan sebenarnya banyak tempat-tempat yang best lah.
Kita ni boleh pergi ronda tu bila kita tengok tempat-tempat yang best-best kan, macam syok tau. Tapi bila disebabkan keadaan lalu lintas yang sesak apa semua tu, jadi stres. Tu sebab aku suka keluar pagi-pagi. Cuma tu lah, kalau pagi-pagi tu banyak lah tak buka lagi kan. Tapi kita nak feel tu, bila angin kena badan kan, kena muka, hilang stres tu. Tu yang syok bawa motor. Tu pada aku lah. Orang lain aku tak tahu lah. Kan kita layan pula Bukit Bintang sesak ni. Tengok macam mana kat sana. Best kan. Macam nampak kereta tak banyak je. Ini sebab pagi lagi. Kalau hari biasa waktu kerja, jangan harap sesak gila sini. Nyampah aku kau bawa motor. Bawa kereta lagi teruk lah. Ada jam memanjang kan. Ni kejap kan kita belok kanan sana tu. Kita pergi pula KLCC pula. Aku nak tengok kat sana tu macam mana. Selalunya kalau time-time syuting macam ni penuh dengan warga asing. Terutama kalau public holiday lah. Ni kita tengok macam mana. Ni pagi-pagi siang tenang je. Kita tengok malam. Kalau malam happening gila sini. Tu belum lagi jalan halus. Best gila. Kereta tak banyak, memang syok lah bawa motor. Santai, tenang. Aku suka lah macam ni. Aku tengok depan tu, bangunan depan tu, M-Bank, Simpang 4 ni. Kalau malam-malam happening tu, ramai orang. Foreigner pun ramai.
Lepak kejap lah dekat traffic light ni. Bukan nak ke mana pun, santai-santai kan. Tengoklah suasana sekitar KL ni. Okay, kita dah sampai depan KLCC Twin Tower tu. Lepas ni lepak tepi kejap, ambil gambar. Lepas tu baru lah gerak ke destinasi lain, ronda-ronda tempat lain dulu. Tapi apa-apa pun, kita stop sini dulu, ambil gambar kejap. Ya, belanja view kejap. Ya, KLCC. Rasa aku stop video aku dekat sini dulu. Nanti aku akan sambung video lain lah. Tu lah moto aku. Terima kasih. Assalamualaikum.